So hi gang, hari ni aku nak buat video yang lain daripada yang lain. Aku nak buat aku nak buat vlog di kelas. Just tak tahu, aku nak try buat benda lain sebab aku tak nak stick ke niche yang sama. Aku akan still keep niche yang sama, which is automotive, tapi adalah buat pelbagai juga. So korang jangan risau yang mana rasa aku akan lari daripada automotive. No, automotive is my heart bro. Okay, apa pun semua enjoy my video and thanks for watching. Bukan, belum lagi. Okay, itu je lah. Jumpa lagi. Ciao. Alright. Okay gang, so untuk video lepas aku banyak kena kecaman pasal cut off. So hanya aku nak terangkan. So aku ada buat benda dekat motor ni dan kena apa? Kena pantang lah. Lepas tu ramai lah cakap tak perlu pantang semua. Dia ikut masing-masing sebenarnya. So aku ramai kawan-kawan aku suggest untuk kena pantang. So aku ikut je lah cakap orang. Sebab aku lagi pun aku ni carburetor. Yang ramai kata AFR semua tu nah. This is carburetor. Why nak cerita pasal AFR Macam tu lah. So tak perlu gaduh-gaduh. Benda ni tak ada benda sangat pun. Tapi tak apa, kalau kau nak gaduh pasal aku. So ada juga yang bertanya, ni carburetor ke ataupun apa? Injection. So motor ni carburetor. Kau tengok sendiri. Wow, okay. So yang aku cakap cut off tu, kau tengok So dia cut dekat 5,000. So dia bagus sebenarnya untuk penjimatan minyak. Sebab kita ni bukan boleh tahu doh. Kita ni dah lah, orang kata apa, terlalu gairah. Kita kalau bawa motor dah gairah tau. Kalau dah gairah ni, faham lah. Memang nak look full throttle je. So kita gerak. So pada yang bertanya, aku nak pergi kelas. Ini aku nak buat video. Macam aku cakap tadi, aku nak buat video yang lain daripada yang lain. Aku nak pergi kelas. Aku belajar kat Uniza. For all those yang tanya, aku masih study lah. Aku masih student je. So macam tu lah. Alamak aku tinggal jam lah. Tak apa lah. Atas kesempang rumah aku ni, so susah nak jalan. So aku kalau press apa? So dia bagus lah sebenarnya. Korang tak payahlah bergaduh. Dekat TikTok aku lah sampai FYP video tu aku terkejut. Rupanya sebab dia orang tengah apa? Berdebat antara satu sama lain. Dia kalau berdebat dia macam ni algoritma akan naikkan video kau kalau ramai komen. Dia tak kisahlah dia orang komen. Tapi mostly kan video yang akan naik ni video yang komen negatif lah. Kalau nak komen positif ni dia jarang nak naik. So So tak payah gaduh-gaduh. Benda ni semua hanyalah mimpi reality. So by the way, aku nak minta maaf sebab aku dah lama tak up video. Aku jarang up video sekarang sebab tak adalah busy sangat. Cuma tak tahu nak up apa, faham tak? Sebabnya aku dah duduk rumah sewa balik and dah jadi student balik. Sebelum ni aku cuti betul tak ni? Okay, boleh. So macam jadi student balik ni, yang student tu faham lah macam mana. Dia ada masa terluang tapi tidak terluang. Macam tu. Lagipun aku dah final year. So dah start buat final year project. Macam tu lah cerita dia. Aku nak belanja tarik pun tak boleh. And also pada sesiapa yang bertanya, motor ni spek berapa? Motor ni standard lagi. Tak ada standard yang standard. Dia standard yang tidak standard. Aku nak cakap kang tak boleh, bahaya. Kita ni ramai apa orang kata, kan cakap kang orang iri. So macam tu lah. Dia standard yang tidak standard. Tu je saya boleh cakap. Gitu. Padahal rumah sewa aku ni dekat je. Tak jauh sangat pun. Yang dulu jauh dah. Dulu aku duduk kat Batu Rakit. Kau bayang Batu Rakit tu nak pergi ke Uniza. Memang cadek mat. Memang cadek. Berdengung lah. Dia tak jauh. Tapi yelah, minyak-minyak. Lain lah kalau dapat allowance. Maksud aku allowance yang macam kau pergi belajar, memang dapat allowance daripada universiti. Itu memang sedap lah. Itu aku kata kau tak tahu lah. Aku tak tahu nak kata apa. Kalau diberi peluang aku nak masuk tempat macam tu. Tapi ada je apa, tempat belajar yang ada allowance. Macam Uniza ni kan apa, universiti awam. Nak bagi allowance buat apa? Dah bagi subsidi cukup lah. Lebih-lebih lah. So ini aku tergerak hati nak buat video macam ni sebab kawan-kawan aku dah cakap, apa kata kau buat video pergi kelas? Aku macam okay, try lah. Menarik tak? By the way, siapa yang student Uniza boleh. Orang tengok dah aku pakai kamera. Mampus. Sebenarnya tak elok lah buat macam tu. Korang jangan tiru lah. Kalau korang nak set RPM macam ni, jangan buat macam tu. Tak bagus. Jadi daripada apa, pantang nak jaga enjin, tiba-tiba post up benda lain pula. By the way, video ni memang aku akan cakap pasal benda yang lepas lah. Sebab korang lah dah korang bergaduh, aku pula yang ni. So welcome to Uniza. Ni lah tempat aku belajar. Nampak guard tu. Sekejap lagi aku angkat tangan, kau relax
macam buat video ke? Yelah, dah buat video is my living. What you do for living? Buat video. Inilah dia, Uniza. Welcome to Uniza University. Aku suka layan corner kat sini. Masuk bagi sebelah kiri, masuk terus. Syok dah. Itu aku kata kan, memang best gila lah. Dia lagi best kalau kau exit yang apa, second exit tu. Exit pergi jalan lagi satu. Jadi aku bawa korang jalan-jalan lepas habis kelas. Sebab lepas habis kelas aku ada meeting dengan lecturer, dengan supervisor. So macam tu lah bro, hidup sebagai student. Kalau korang tahu Uniza sekarang ni tengah ada Allah. Inilah masalah-masalah hidup. Bila ada projek ni, jalan pun jadi projek lah. Projek motocross orang kata. Member aku tu dah sampai dah. Sebab tadi dia ada meeting pagi, aku meeting petang. So macam tu lah. Okay, jumpa kejap lagi. Ciao. Okay guys, back in again. Aku akan buang rasa malu. Okay, aku dah habis, nak balik dah. Ciao. Okay, aku nak balik dah. Aku rasa aku nak beli kamera baru lah. Tapi nanti lah. Sebab aku rasa phone ni macam terlalu bulk untuk aku record video. Aku lupa lah, aku janji kau nak jalan-jalan kan. Nak buat korang pusing Uniza je. Alang-alang kan. Bukan selalu. Ya dok. Aduh. So tadi aku dah habis kelas semua. Aku rasa macam tak kisah dah kalau orang nak tengok dah. So kalau orang tengok tiba orang kisah macam, oh Moto LC ni ada buat video lah. Mesti untuk YouTube or something kan. So ni lah Uniza yang mana tak pernah jalan kan. Inilah dia Uniza. Aku kira dah 3 tahun dah kat sini. Ush, semat motor dia. Damn. So macam tu lah. Lalu kafe ke? Tak payah, malu lah. Tak ada aku yang bawa tak apa-apa. Tepas stop dah tu. Ada kes ke? Belakang doang eh? Malu tu. Tak apa. Tak ada benda nak diborakkan sangat. Aku nak tunjuk korang Uniza je. Ni kalau aku potong kanan bahaya. Aku takut kereta ni masuk. Itu sahaja. Itu saya ada Uniza baru siap. Aku macam buat road tour pula. Tak apa lah. Asalkan korang boleh tengok keindahan Uniza. Allah. By the way, aku rasa macam nak buat benda baru lah. Aku nak buat konten yang lagi gah. Lagi gah orang kata. Gah yang macam mana tu? Aku nak buat video yang gila sikit. Gila, terlalu gila. Best tu layan kat off. Tak tahu ada macam satisfy guys. Hospital siap bergerak. Gila. Tadi aku tunjuk korang tempat corner yang aku selalu buat kan, Bulatan Uniza. Ni aku tunjuk lagi satu tempat aku selalu corner. Tempat ni dekat traffic light. Kalau hijau jackpot lah. Tak tahu aku seorang je kata orang lain pun selalu layan corner kat situ. Kalau korang ada layan corner kat situ juga, komen lah. Aku tak boleh potong tu. Dia macam stop. Yo. Jom. Holy shit. Seram. Cuba bayangkan benda tu terjabut. Weh, memang final destination tu. Bila kau dah biasa bawa 5,000 ni kan, kau macam boleh disiplinkan diri untuk kawal throttle, faham kan? Sebab aku faham semua orang yang bawa kereta motor ni, dia kalau boleh throttle lo nak sampai habis. Macam ni sampai habis macam ni lah. Kau nak tahu tak, kalau aku press asal kat off kan, orang tengok tu. Aku rasa tak perlu exhaust bising-bising pun orang dah tengok. Macam tu macam ni. Macam tu. Macam tu pun orang dah tengok. Tepi jalan lah. Orang tepi jalan tengok. Pelik aku.
Dah lah rosak motor aku. Daripada boleh pakai lagi, terus tak boleh pakai. Okay lah, itu saja video untuk kali ni. Kalau ada konten lebih menarik, aku akan share lagi, InsyaAllah. And thanks for watching. Dia tak ada input sangat pun video kali ni. Just aku nak, asalkan ada seminggu 2 video, 3 video, okay lah. Okay kan. Alright, apa pun, terima kasih kerana menonton. And selamat menjalani hari anda dengan lebih yang indah. Apa benda ayat pun aku tak tahu. Apa pun, kirim salam dengan mak ayah korang. Assalamualaikum. Ciao.